Johor Plantations Group Berhad mencatatkan hasil ringgit Malaysia 356.7 juta bagi suku pertama 2026, meningkat 4.8% berbanding tahun lalu. Peningkatan ini didorong penghantaran minyak sawit mentah dan isi rong sawit lebih tinggi, penerimaan tanaman luar, kadar pemprosesan kilang yang mampan serta prestasi perahan lebih baik. Purata harga jualan CPO ringgit Malaysia 4,260 satu tan metrik dan PK ringgit Malaysia 3,529, kedua-duanya mengatasi penanda arash MPOB. Langkah itu membolehkan JPG mengekalkan momentum operasi dan mengoptimumkan penggunaan kilang walaupun dalam tempoh hasil tanaman bermusim yang rendah, katanya dalam satu kenyataan 15 Mei 2026. Fasa 1 Kompleks Bersepadu Minyak Sawit Mampan ISPOC kekal berada di landasan untuk ditauliahkan tahun ini bagi menyokong pengembangan hiliran dan strategi rantaian nilai bersepadu kumpulan.